Aku memang dah lama nak cari gaming headphone yang premium, tapi bila tengok harga dia, aku terus jadi macam, tak apa abang, saya pergi cari kedai lain dulu lah. Tapi hari ni aku nak review salah satu headphone yang bagi aku walaupun agak pricey, tapi still berbaloi untuk dibeli. Ini dia. MX H30 dengan amplifier Solos F30. Aku tak pernah tengok kotak headphone yang besar gila macam ni. Kalau kau tengok luaran dia pun dah nampak premium gila. Itu baru luaran dia. Dalaman dia apa? Lagi mantap weh. So jom kita tengok apa yang ada dalam kotak dia ni. First kali yang korang akan nampak adalah dia punya amplifier. And then dia punya noise cancelling microphone. Okay. Ini dia punya headphone punya stand. Macam besi pun ada. And then dia punya headphone. Right. Tebal pun tebal, besar pun besar. Okay. Bag ni korang boleh simpan dia punya microphone and dia punya amplifier kalau korang nak travel ke apa lah. Dalam bag ni ada dia punya kabel untuk power cable and USB cable lah untuk korang sambungkan daripada korang punya PC ke dia punya amplifier. Right. So inilah dia benda-benda yang korang akan dapat bila korang purchase headphone ni. Okay, first kali kita tengok dekat dia punya amplifier ni. Dekat amplifier dia ni ada 4 button dan kita tengok button yang first kali iaitu button EQ ataupun equalizer. So bila korang tekan button equalizer ni, korang boleh pilih sama ada untuk gaming mode, movie mode, voice mode dan juga music mode. So kalau korang nak tukar, korang just tekan saja button ni dan tengok LED dia dekat mana lah. Okay, yang kedua adalah button untuk 7.1 virtual surround sound. So kalau dia menyala macam ni, maksudnya fungsi tu tengah on lah. Dan sebelah dia adalah mute button. Kalau dia menyala macam ni, maksudnya dia tengah mute. So kalau korang nak bercakap dengan member korang ke apa, make sure korang tengok dulu dan pastikan korang turn off mute button ni. Jadi kan korang bercakap-cakap macam korang bercakap seorang-seorang, member korang pun tak dengar apa kau cakap. Dan yang terakhir adalah button untuk directional sound output. Dekat amplifier ni ada 2 sound output, iaitu kat belah kanan dengan kat belah kiri. Kalau dia warna merah macam ni, maksudnya dia cuma akan keluar dekat output belah kanan saja. Kalau warna purple, maksudnya dia akan keluar dekat belah kanan dan juga dekat belah kiri punya output. Kalau warna biru, maksudnya dia cuma akan keluar dekat belah kiri punya output sound saja. Yang terakhir sekali adalah audio knob. So audio knob ni untuk korang kuatkan dan slowkan dia punya volume lah. Tapi aku rasa agak nice sebab bila korang kuatkan ataupun slowkan volume, akan ada LED dekat sini. So korang boleh, walaupun korang duduk dalam bilik yang gelap, korang boleh tahu sound korang tu kuat ke slow ke berdasarkan LED dia lah. Dekat belah kanan amplifier ni terdapat USB port, microphone input dan juga headset audio output. So bila korang sambungkan USB headphone korang dekat amplifier dekat belah kanan ni, so korang boleh nampak headphone korang akan menyala, akan ada lampu dekat belah kiri dan juga dekat belah kanan headphone. Dekat belah kiri amplifier ni pula terdapat USB power port untuk korang sambungkan power daripada PC korang kepada amplifier ni. And then ada 2 USB port. Untuk USB port ni korang boleh sambungkan korang punya keyboard ataupun korang punya mouse direct dekat amplifier ni. And also second audio output. So kalau korang nak sambungkan audio yang second ni dekat speaker pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, sekarang kita dah settle pasal dia punya amplifier. Kita tengok dekat dia punya headset pula. Sebelum headset tu aku nak tunjuk dia punya microphone, iaitu noise cancelling microphone. Yang shocknya dekat headphone ni, korang punya microphone ni boleh cabut, boleh buka. So kalau korang nak pasang balik dia punya microphone ni, dekat dia punya microphone ni ada 2 sisi lah. Kalau korang tengok dekat dia punya jack ni, dekat belah sini ada yang ada 3 dot and then ada 1 dot. Pastikan dot yang ada 3 ni dekat bahagian luar bila korang nak masukkan. So make sure dia macam ni. So senang je korang nak pasang, tak perlu nak install apa-apa pun, just pasang je mikrofon tu dekat headphone, dah settle. And then kita tengok dekat dia punya headset. Headset dia ni walaupun nampak macam besar dan berat, tapi selesa gila weh bila pakai. Earcup dia ni agak besar dan memang kena dan selesa gila bila pakai. Kalau korang tengok,
Selesa weh. Walaupun korang nampak macam berat dia kan, kabel dia pun macam tebal dia, tapi bila korang pakai memang korang akan rasa selesa gila. Sound isolation dia pun memang mantap. Memang korang takkan dengar apa bunyi pun daripada luar bila korang gunakan headphone ni. Yang paling aku suka adalah dia punya kabel, sebab kabel dia braided. So memang tahan gila. So last kali kita tengok dekat dia punya headphone punya stand ni. Headphone stand ni memang didatangkan sekali dengan headset ni bila korang beli. So tak perlulah korang nak bazir duit, nak tambah duit nak beli headphone punya stand. Berat juga. Aku tak pasti sama ada dia plastik ataupun besi, tapi memang akan ada feel metalik lah dekat badan dia ni. Dan lagi satu, korang punya amplifier ni korang boleh letak terus dekat sini sebab dia ada macam magnet tau. Tak adalah jatuh ke apa ke, so tak semak lah meja kau. Bagi aku, kalau korang seorang casual gamer ataupun seorang streamer macam aku, XPG MX punya headphone dan amplifier punya set ni memang berbaloi gila untuk dibeli. Korang bayangkan, dengan RM500 korang bukan saja dapat headphone je tau, tapi korang dapat headphone, amplifier dengan stand sekali. So RM500 tu bagi aku memang cukup murah untuk set ni. Okey, sekarang ni aku rasa agak sedih sikit sebab aku cuma dapat gunakan headphone ni sekejap je. And bos aku kata, "Mok, kau kena bagi headphone ni dekat kita punya viewer." So dengan rasa berat hatinya aku nak bagi tahu, kalau korang nak menang headphone ni, jangan lupa untuk klik link giveaway yang aku dah sediakan dekat bahagian description dekat bawah. Kalau korang lambat join, memang aku bawa balik terus lah headphone ni. Jangan nanti korang menyesal pula. Oh ya, tahniah kepada pemenang Huawei Y9 2019 yang lepas. Kalau korang nak check out siapa nama pemenang dia, korang boleh tengok dekat bahagian description juga. Itu saja video untuk minggu ni. Jangan lupa untuk like, share and subscribe channel The Lucky kalau korang nak lagi video-video daripada kita orang. Sampai kita berjumpa pada next video. Aku Mok. Ciao.